Selamat datang ke tutorial 2. Sekarang, kita akan tengok cara nak pairing terminal dengan app dan guna fungsi-fungsi aplikasi. Pertama sekali, download app Kaya Aku Post dari Play Store. Lepas install, login guna akaun yang akan dihantar ke email anda setelah anda selesai pendaftaran. Jika anda tidak menerima email tersebut, sila hubungi kami dengan segera. Untuk pairing, buka Bluetooth telefon anda dan hidupkan terminal dengan menekan beberapa saat pada power button. Dalam aplikasi, tekan button menu di bahagian atas kiri dan pergi ke bahagian settings. Selepas itu, di dalam bahagian settings, tekan terminal reader. Kemudian, tekan pula connect reader dan akhir sekali, pilih device terminal anda untuk disambung. Ini adalah optional. Jika anda mempunyai printer resit seperti ini, anda juga boleh pair dengan printer. Di bahagian settings, tekan terminal printer dan connect dengan device printer anda. Apps ni menyediakan 3 cara pembayaran melalui kad, Alipay dan Duit Now QR. Untuk kad, hanya masukkan jumlah dan bayar guna terminal. Kalau nak bayar dengan e-wallet, boleh guna Alipay dan Duit Now QR. Melalui dua platform pembayaran ini, anda boleh masukkan jumlah dan generate QR, ataupun anda juga boleh masukkan jumlah dan scan QR. Setiap transaksi yang dilakukan akan disimpan di bahagian Transaction History. Melalui bahagian history ini, anda boleh refund transaksi yang anda lakukan. Hanya pilih transaksi yang anda nak refund, pilih transaksi tersebut dan tekan refund. Selepas tu, isikan PIN anda dan selesai. Tenangkan, dari pairing, pembayaran sampai refund, semua boleh buat dalam satu aplikasi.